Keadaan minyak mahal semacam ni adik kakak, pihak Timbalan Perdana Menteri ataupun Rong Nayuk ni dia telah goyak memarang katanya dia ada buat cadangan untuk nak beri pertolongan kepada adik kakak rakyat terhadap 5 kelompok. 5 kumpulan adik kakak rakyat akan dapat pertolongan dalam keadaan minyak mahal seperti ni adik kakak dia weh. Gapo dia kata tu adik kakak dia weh? Mari hamba nak goyak kepada adik kakak satu persatu. Jadi kemarin ni adik kakak Encik Nitik Tan Prapat merupakan Timbalan Perdana Menteri. Beliau juga merupakan Menteri Kementerian Keuangan ataupun Raja Menteri Wakan Kratsung Tan Klang adik kakak. Dia royak katanya KJL cadang nak beri pertolongan kepada 5 kumpulan 5 kelompok. Kelompok yang pertamanya kelompok bang ataupun kelompok Chachonที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี. Kumpulan ni adik kakak, salah satunya orang ada bat sewadikan hang rat. Hak orang ada buat sewadikan hang rat ni adik kakak KJL nak tolong lagu mana? Learning ni lebih kurang 13 juta orang. Jadi kumpulan ni kerajaan kata nak nak tambah duit beri pertolongan terhadap mereka. Nak tambah duit pasal mana wallah alam. Kerana ini sebagai pemikiran yang kerajaan duduk memikir untuk nak beri pertolongan terhadap mereka. Seperti nak beri pertolongan untuk buat belanja makanan dan sebagainya, bayar go api, bayar go gas dan sebagainya adik kakak. Hak ni kumpulan yang pertama yang KJL sedia nak beri pertolongan terhadap mereka. Manakala kumpulan yang kedua adik kakak, orang panggil kata kumpulan bahagian pengangkutan sarana kan konsong sarana pengangkutan awam dan juga logistik apa saya duk ngata barang gapo ni adik kakak dia weh. Tu dia. Jadi kumpulan ni lelah ni adik kakak ada kereta pengangkutan. Orang panggil kata kereta trailer duk ngata barang ni lebih kurang 360,000 orang seluruh negara. Dan juga kereta pengangkutan awam, road doisan, kereta ngata orang ni lah, lebih kurang 30,000 orang. Cara nak beri pertolongan terhadap kumpulan mereka ni, KJL katanya, hak ni dia akik contoh barulah ni. Dia katanya adik kakak nak bagi macam mana? Beri kupon ataupun wibak tambah minyak. Tu dia. Ataupun nak beri jumlah duit, duit kepada orang bawa kereta supaya dia boleh buh minyak adik kakak. Lagu tu adik kakak dia weh. Dan bukan sekadar kata kereta trailer, kereta rudang, kereta truk saja ada adik kakak. Termasuk juga kereta van, kereta taksi dan juga motosikal namanya. Jadi KJL ada perancangan nak beri pertolongan terhadap mereka ni lah. Masuk duit ke nak beri kupon cadang ribuh minyak ke lagu mana wallah alam adik kakak dia deh. Manakala kumpulan yang ketiga adik kakak orang panggil kata kumpulan petani ataupun klum kesetekon. Hak ni pihak Timbalan Perdana Menteri dia kerah kepada Kementerian Perdagangan ataupun Kratsung Panit. Jadi tuan rumah. Untuk apa dia? Untuk pergi cari baju harga murah. Untuk pergi cari baju harga murah supaya nak boleh pergi bantu terhadap adik kakak rakyat. Lebih-lebih lagi ni para petani ataupun kesetekon hak long tabian. Hak long tabian, kesetekon long tabian. Dan juga tabian mereka tu duduk di dalam sistem batswadikan hengrat gapo dah ni, maka hak orang duduk di dalam kalangan ni lah akan ada hak untuk dapat pertolongan daripada pihak kerajaan. Tu dia tu dia. Manakala yang keempatnya adik kakak dia orang panggil kata kumpulan nelayan ataupun klum chao prabong. Hak ni dah untuk nak korang beban ni supaya mereka ni tubik pergi cari kiaga apa gitulah adik kakak. Maka kumpulan ni kerajaan sedia nak beri sokongan ataupun nak songsem fak mereka ni guna diesel B20. Hak yang mana minyak diesel campur dengan minyak kelapa sawit itulah. Nak galak fak mereka ni fak guna kapal laut pergi cari kiaga apa ni guna minyak diesel B20. Tu dia adik kakak dia dah. Hak ni. Tu dia. Manakala yang kelimanya adik kakak, hak ni KJL sedia nak beri pertolongan terhadap kumpulan orang borong bahagian kerajaan. Purap mau hakurat. Dan juga para majikan penindustrian ataupun perkopkan usahakan. Dan juga orang duk kerja di segi khidmat masing-masing. Orang borong, orang rap mau gapo ni ke dak. Yang nak ada pertolongan terhadap mereka ni. Dan siap sedia untuk nak buat soft loan. Tiada pinjam dengan secara duit bunga rendah lah. Hak ni terhadap kumpulan ni adik kakak dia. Inilah nak goyak kepada adik kakak 5 kumpulan yang KJL sedia nak beri pertolongan terhadap mereka itu saat ni dalam keadaan minyak duk mahal seperti ni adik kakak dia.
Pas kita tak ada buat sodikan hengrak, tak ada duk jadi petani, tak ada duk bawa kereta ngata barang gapo. Tak ada duk jadi caprabung orang cari ke, tak ada duk jadi orang borong. Maksud katanya tak termasuk kena duk guna minyak mahal situ. Kau guna adik kakak kata. Kalau adik kakak nak buat bisnes, nak buat perniagaan dengan tak kena tubik peluh sangat adik kakak, baik kita buka kedainya basuh dari franchise Saksabai Yisipsi Chumbong adik kakak. Saksabai Yisipsi Chumbong ni dia ada banyak saiz. Saiz S, saiz L, saiz L plus dan sebagainya. Harga ni mengikut saiz adik kakak. Kita sekadar dia tepat saja, lain pada tu dia cara wik kita belaka. Tak kira letak kelongon compik kau, pergi pasar enjeng kau, buat basah wik kita kau, bubuh geleng kau dan sebagainya, dia cara wik kita belaka-belaka adik kakak dia dah. Hari ni dia buka peluang kepada kita, satu kapung, satu franchise hak dia, Saksabai Yisipsi Chumbong. Maklumat lebih lanjut, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah selalu dah.